Hai, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan samyang 2 kali spicy. Samyang ni Najwa buat 2 paket je sebab 2 kali spicy kan takut tak habis pula sakit perut nanti. Gitulah. Lepas tu Najwa pun dah try rasa tadi pedas gila ya. Korang bila masuk je kat lidah tu memang rasa pedas. Lepas tu kat sini ada sosis ayam jumbo dan salad juga. Gitulah menu kali ni. Lepas tu untuk hilangkan pedas Najwa ada Natadi Coco. Dah standby ya untuk hilangkan pedas. Takut pedas sangat nanti. Gitulah. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. So Najwa takut lah nak try sebab hari tu makan yang ghost pepper pun pedas gila tau. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya. Itu bakar lidah. Bismillah, besarnya. Bagi mu pedas habis? Pedas sangat-sangat. Bismillah. Samyang ni 2 tahun Najwa buat tapi dia punya sos samyang tu kita letak satu saja, 1 paket. Gitulah. Ni pun pedas tau. Segarnya. Pedas gila lidah. Sumpah segar gila. Mau okey habis? Tak tahu. Pedas. Itulah dia memang pedas gila walaupun letak satu je sos samyang dia tu. Rasa pedih kat lidah. Pedih dalam mulut.
Mu nak teruskan ke? Dia tak boleh. Perut pun tiba-tiba pula rasa panas, pedih macam tu. Sedap je. Alhamdulillah guys, kita orang rasa macam dah kenyang sebab pedas sangat. So kita orang tak boleh nak habiskan. Tunggulah nanti bila kita orang punya pedas ni dah lega sikit, kita orang akan sambung lah. Gitu. So saya sendiri pun tak boleh nak habiskan sebab besar ya. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sanahyo.